korang. Hari ni kita nak buat jeput pisang. Mai kita nak makan jeput pisang. Mula-mula kita lenyek dulu pisang ni. Bagi hacur. Dah lenyek dah. Gandum, air, garam dan gula. Okey, dah boleh goreng. Sama dah kita buat jeput pisang. Jeput pisang ni kita sedap makan lembek. Tak ada lembek sangat. Macam kalau kerah tu banyak tepung tak sedap. Tak suka kita kerah kekong gitu. Ni boleh akak dah. Mula-mula dia melekat lah. Lepas tu kita balik-balik dia cabut. Kita pisahkan dia macam tu. Okey, dah siap jeput pisang. Tengok di luar, lembut di dalam. Panas. Panas. Okey kan, panas. Kuat tak? Boleh ke? Ada kuat sejuk. Ni sejuk duduk bawah. Rangup di luar, lembut di dalam. Sedap. Tengok tu. Sedap.